fahamkan aku benda ni. Seriously bro, masa dia ajar aku sampai marah aku, kau tak faham, kau tak faham. Benda tak boleh nak terima kan? Bukan tak nak terima, mungkin cara dia cakap tu kita tak boleh nak faham, terima. So bila kita jumpa orang lain, tanya dia pasal mungkin benda explanation ni, dia lebih jelas lah. Yes. So benda ni untuk orang-orang yang baru. Kalau korang rasa macam orang yang sepatutnya menjaga kau tu tak boleh jaga. Tak boleh, bukan tak boleh jaga, tak boleh buat kau faham pasal kerja kau. Cuba explore tempat kerja tu, berkenal-kenalan dengan orang-orang kat situ dan tanyalah. Tu cara aku belajar. Seriously, aku belajar this one machine yang cakap 4 tahun tu. Actually aku belajar dengan aku punya senior sendiri yang charge jaga aku. And half of it aku jumpa orang ni. Okay. Dia explain aku, so benda tu aku puzzle up lah. So aku gabung-gabung lah. rojak, makan. Lepas tu jadi lah. Jadi yes. So tu dah lagi. Kalau kau boleh patah balik 10 tahun yang lepas, apa nasihat kau kat diri kau sendiri? Dia macam agak kelakar lah kan, tapi ya betul, dia kelakar. Tapi actually benda ni kalau jadilah kira self reminder untuk personally diri lah. sendiri lah.